Kamu tahu tak sebab apa aircon rumah kamu tak sejuk? Tak sejuk Okey, saya tunjukkan sebab apa tak sejuk Saya tunjukkan dekat kamu lah. Ini Panasonic inverter. Paling senang saya nak tengok tak sejuk dan kamu nak buat servis. Senang. Dia ada servis major dengan servis overhaul, servis chemical lah. Yang ni saya tunjukkan cara servis chemical. Kenapa tak sejuk? Ni cara dia. Cara dia macam ni. Tunjukkan. Pertama, buka dulu cuba ni panel dia. Tengok dia punya oil filter Kalau filter macam ni cantik lagi lah. Dia lepas servis. Lepas tu kemudian condenser ni. Tengok condenser dia. Penuh kan? Habuk. Dia punca dia tak sejuk. Buat ni. Lepas tu kamu tarik je. Tarik macam ni. Dia punya apa? Dia punya swing ni. Tengok dalam ni. Kamu tengok dalam ni. Tengok dalam ni. Dia punya habuk penuh Saya tengok contoh dia. Contoh dia macam ni. Tengok Okey, tengok dia habuk penuh. Tengok habuk. Betul-betul tengok habuk dia. Tengok tu, nampak habuk dia penuh. Nampak habuk dia. Terlalu banyak habuk macam tu habuk dia. So kita nak cara hilangkan habuk dia. Tengok habuk dia. Kita guna Vaseline aircon service kit inilah. Kalau siapa beli yang ni, kamu akan rasa nikmat, rasakan save duit kredit anda lah. Ini kita akan tunjuk cara menggunakan service kit untuk menghilangkan habuk tadi yang kita tengok tadi. Sekejap kita tengok lagi. Okey, ni cara dia. Kita guna canvas ni. Canvas ni untuk 100 power dan 1.5 Kita akan ajar cara guna canvas ni. Yang pertama dia, kita kena buka panel dulu. Panel dia ni, dia nama Panasonic, dia ada kena pakai screwdriver bunga ni. Screwdriver bunga untuk buka panel aircon ni. Okey, dari Panasonic inverter ni dia ada 3 skru 3 skru. Kena buka 3 skru. Skru tapi ni satu. Buka dulu. Satu yang satu lagi. Dia tulis agak panas. Dan 3. Dah buka skru ni, dah buka skru ni, contohnya dah buka skru. Panasonic ni dia ada button dekat atas dia. Buka balik dan kita cari button dekat atas. Ada 2 button kiri kanan. Kalau buka button kiri kanan tu, dia ada button selak. Tarik dia keluar. Oh, tengah ada 3. Ada 3 button. Tarik selak buka. Ni button ni. Nampak kan? Ada button. Ada 3 button dia nama Panasonic inverter. Dan ni panel ni, kamu boleh cuci lah. Boleh cuci terus. Ada orang tu, dia buat servis, dia jual barang produk, dia tak ajar cara buka dia. Sebenarnya servis kena buka ni panel ni. Buat kotor kan, nak cuci, dia boleh cuci. Lepas tu, ni dia punya swing ni, senang swing ni. Senang swing ni, tarik dia macam ni. Ni button di tengah ni, ada button nampak? Ada button tengah ni. Tarik, sentuh. Tolak ni, tarik. Dia ada button. Okey, kita buka. So yang ni boleh buat servis, nak tutup. So buat servis lah, yang servis. Servis cuci lah dengan sabun cuci pakai sabun. Dan ni, dia punya dia punya untuk bilah dia ni, boleh cabut. Tarik ni. Boleh cabut. Dia bukan dia cabut. Tarik je bawah, dia cabut. Tarik. Cabut. Nak buka boleh, tak nak buka. Okey, nak buka lah. Buka lah. Dah buka, Pak. Sebelah. Tak nak buka sebelah pun boleh, nak buka pun boleh. Kalau tak nak buka, cuci macam tu lah. Buka. Yang penting dia nak servis, dia punya drain pipe bawah ni selalu kena cuci. Sebab selalu keluar dia punya jelly Sebab kalau air dia meleleh, punca air meleleh ni, cuci ni, hose tepi, nampak ni hose putih ni. Hose putih ni dia tersebar ni. Hose putih ni tersebar. Ni. Pak, hose putih ni tersumbat, nampak? Dia nampak hose ni. Nampak tak hose? Hose putih ni sumbat tengok. Ni. Drain pipe. Hose ni buka, lepas tu tembak pakai chemical tadi. Chemical dengan hose jadi kita ajar cara dia. Jadi kita ajar cara macam mana nak menggunakan servis kit tu. Dia tersumbat tadi. Tengok. Banyak dia punya habuk dekat lower. Ni punca dia aircon tak sejuk. Tak sejuk, bel api melambung tinggi. Ni punca dia. Selalu pakai 20, 24. Tiba kena pakai 21, 19, 17 ni punca. Dia tersumbat dan condenser dia. Dia punya cooling coil dia penuh habuk. Dan yang ni penting. Yang ni kena cuci. Tembak air. Dan kita ajar cara menggunakan canvas. Okey. Kita nak tunjuk cara guna canvas yang tujuan. Yang tujuan itu punya cara dia. Ini canvas dia. Canvas yang tujuan. Tunjuk cara dia tujuan.
tengok sini, dia ada dua bahagian tu. Satu bahagian yang ada tali, sini. Satu bahagian yang ada getah. So yang belah dalam pakai getah, Yang untuk berguna tolong macam ni, untuk dua air dia tak ada ke tengah. So cara dia pasang dia ke bawah. Ke bawah. Tolak sini dulu, ni mata ni. Tolak dulu. Bagi terangkat macam tu, nampak terangkat. So ni masukkan ke bawah dia. Nampak? Masukkan kat bawah dia. Air kat dia lah ni. Tolak balik. So tengah keting. Betul? Yang ni. Masuk terus bungkus dia. Tolong bungkus dia. Siap. Dah pakai bungkus dia. Jadi lipat dia. Pasal pesiput ni kamu jangan risau. Tak kena air ni. Tak akan kena air. Yang penting switch the aircon kena off. Tu saja. Switch ni. Tu. Nampak? Tengok. Cara bungkus dia. Bila dah siap panel tu pasang. Kembus ni. Kita ada bagi. Terus receiver dia. So receiver ni pasang kat panel dia. Jadi dalam. Jangan boleh sampai tercabut lah. So bungkus ni. Letak dalam. Timber atau dalam ready. Masuk dalam timber atau dalam ready. Okey, setiap kali pembelian satu set service kit tu akan dapat ni liquid chemical ni. Dia nama saya ni. Dia baru vendor. Dapat dua percuma ada dua dalam kotak tu. Cara guna dia, goncang. Goncang, sambungkan dekat dia punya dekat ni dia punya kulit ni, sambung semua. Dengan dia punya ni blower yang tersumbat tadi ni sembur tadi. Sembur saja. Sampai habis. Boleh tengok. Ini sebelah ni kita sembur. Sebelah ni kita tak sembur. Tengok. Liquid dia akan automatik keluar. Dia punya habuk dia automatik keluar pakai yang tadi tu. Tengok dia dah melebar seluruh sumbat. Dia punya liquid dia. So sebelum nak servis tu nak tembak air pakai water jet. So cari air satu bola. Tutup sini boleh. Tutup macam tu boleh cukup. Tutup macam ni. Tembak macam ni. So, habis besi water jet. Tembak terus. Tutupkan air lah. Tembak dulu. Bau tempat apa air kotoran bau. Senang, dah bersih. Bersih. Buang air dia satu. Bersih. Nampak bersih tak? Bersih tu. Bersih tak? Bersih. Okey, kita tengok. Bersih. Blower pun clear, tak ada apa. Tengok. Tak ada apa. Nampak tak? Tak ada apa langsung. Clear, tak ada apa. Bersih, tak ada apa. Lepas menggunakan service kit. Ini panel yang patut. Panel menggunakan sabun. Ni, dia akan tanggalkan segala kotoran-kotoran dekat aircon. Dia akan hilangkan kotoran dekat aircon ni, yang dekat hitam kat aircon tu, dia akan hilang menggunakan ni. Semua yang perlu cuci. Sekarang
Kali semua cuci. Ini aircon selepas siap Selepas siap servis. Running tu macam biasa. Gas normal standard. Dia tak ada bocor 150 tepat. Dia kalau tak sejuk, kalau gas kurang tu, maksud dia sistem ada bocor. So alhamdulillah okey, tak ada